Ketika bulan Ramadan ada beberapa persoalan yang timbul, antaranya adalah nak tarawih ke ataupun nak qada. Tiap-tiap malam imam solat tarawih, kita nak join tarawih ke? Kan tarawih dah lah setahun sekali, tapi kita pula ada salat-salat yang ditinggalkan yang perlu diqada. Mana satu yang perlu diutamakan, nak tarawih ataupun nak qada? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendapat Mu'tamad Mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, ada satu perkara yang perlu kita tegaskan dan perlu kita utarakan dan perbetulkan dalam mindset masyarakat awam sekarang, iaitu ibadah yang wajib lebih penting untuk didahulukan dan diutamakan berbanding ibadah sunat. Saya ulang lagi sekali, ibadah yang wajib, ibadah yang fardu lebih utama, lebih aula, lebih perlu didahulukan berbanding ibadah sunat. Macam yang orang penceramah selalu ramai sebut, Allah tak tanya kita ni sembahyang tarawih ataupun tak, sebab ianya sunat, berdasarkan ijma' ianya sunat. Tapi Allah tanya, awak sembahyang zuhur ataupun tak, awak sembahyang subuh ataupun tak, awak sembahyang fardu ataupun tak. Dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab. ولا يقوم النفل مقام النفل مقام الفرض. Perkara yang sunat tidak mampu untuk menyaingi fadilat yang wajib. Okey, kalau kita banyak buat benda sunat pun, ianya pahala sunat tu belum mampu untuk menanggung benda wajib yang kita tak settle lagi tu. Jadi kewajipan buat benda wajib ni perkara yang amat besar. Ingat kaedah ni sebut oleh mazhab tadi tu, wala yaqumu maqaman nafl maqamal fard. Dan ini yang dinyatakan oleh Al-Qadhi Hussein dalam kitabnya At-Ta'liqah dalam kalangan Syafi'iyah mutaqaddimin. Okey, iaitu perkara yang sunat selama-lamanya. Okey, kita buatlah benda sunat banyak pun belum mampu untuk menampung benda wajib yang kita tinggal. Kita ada sembahyang zuhur, sembahyang subuh lama tak qada. Kemudian kita banyak buat solat rawatib, banyak buat solat sunat. Pahala solat sunat rawatib bagai tu belum menutup lagi kosong lama yang kita tinggal subuh, tinggal zuhur tu. Ini adalah pendapat mu'tamad mazhab. Wujud juga pendapat kedua, muqabilul mu'tamad, yang berseberangan dengan mu'tamad, yang berselisihan dengan perkara tersebut. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, abang kakak, adik-adik, perlu diingatlah bahawasanya yang wajib ni lagi penting. Yang wajib ni lagi penting. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hutang bersama Allah itu lebih utama untuk dilunaskan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Kata Nabi SAW. Hutang dengan Allah lebih penting untuk awak selesaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang beriman, sempurnakanlah akad-akad kamu. Akad-akad kamu maksudnya janji-janji kamu. Sempurnakan. Kamu dah janji nak salat 5 waktu dengan Allah Ta'ala. Kamu tertinggal. Buat. Sempurnakan. Awfu. Awfu maksudnya sempurnakan. Ya. Sama ada ketika waktunya, ataupun kalau dah lepas waktu tu, qada balik. Laksanakan semula walaupun sudah di luar waktunya. Okey? Jadi ini dalil-dalil yang mengatakan benda yang wajib ni perlu diqada. Wajib diqada. Okey? Pendapat yang kata tak perlu qada, cukup taubat. Pendapat ni dikritik kuat dan amat keras oleh para ulama. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah, dia kata waqad khalafa Ibn Hazm. Ibn Hazm telah menyelisihi persepakatan para ulama yang kata kena qada. Ibn Hazm kata tak payah qada, yakfihi taubah, cukup taubat dan azam untuk tak ulang benda tu lagi. Benda ni menyelisih persepakatan para ulama, menyelisih persepakatan para jumhur. Ini dikritik keras oleh Imam Nawawi. Jadi kembali balik kepada perbahasan kita tadi, kalau seseorang tu dia nak ada masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia nak tarawih ke ataupun dia nak qada, sedangkan dia ada dosa-dosa solat-solat yang dia tertinggal. Okay, dia ada dosa-dosa solat yang dia tertinggal. Maka untuk dihapuskan dosa tu, dia wajib qada. Okay, wa aqimis salata li dhikri. Okay, hendaklah kamu melaksanakan salat ketika kamu mengingati aku.
Kan? Ketika kamu ingat tak solat tu, kena solat. Okey? Ingat ada yang tak solat, okey, ketika dah ingat tu, kena laksanakan solat tersebut. Jadi, kata Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, sekiranya dia, dengar perincian ni baik-baik, sekiranya dia meninggalkan salat tanpa sebarang uzur syar'i, maksudnya dia memang sengaja tinggalkan. Ada seorang budak nama dia Adam, dulu dia tak semayang sebab memang malas, sebab memang sengaja tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat je, buat dono, tak semayang. Berpuluh-puluh tahun dia buat macam tu. Dia tinggalkan tanpa uzur yang syar'i, tanpa uzur yang izinkan. Maka ketika itu, waktu dia dah berubah, dah bertaubat, dia nak buat tarawih itu lebih utama, bahkan lebih wajib untuk dia untuk solat qada berbanding solat tarawih. Sebab apa? Sebab orang yang tinggalkan solat fardu secara sengaja, dia wajib qada fawran, alal fawr, ya'tihi alal fawr. Mestilah dia qada segera. Wajib berdasarkan pendapat mu'tamad. Bagi siapa? Bagi orang yang tinggal semayang tanpa uzur yang syar'i. Maksudnya dia sengaja tinggalkan. Maka dia mesti qada segera. Jadi semayang-semayang sunat dia tu, mestilah dia ganti dengan semayang-semayang qada. Semayang rawatib qabliyah ba'diyah, mesti qada. Semayang tarawih, mesti qada. Semayang qiyamul lail, tahajud, apa bagai, ganti, qada. Bahkan Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala ada menegaskan pendapat hurmatut tanafful, haramnya buat solat sunat bagi orang yang seperti itu. Dia banyak tinggalkan salat kerana tanpa uzur syar'i, sengaja. Itu dia kena utamakan qada. Orang yang mana tinggalkan salat tanpa uzur syar'i. Maka tarawih-tarawih dia tu, dia buat tarawih belakang imam tapi dia niat qada. Imam buat 2, dia nak buat isyak misalnya, dia naik lagi 2. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mana meninggalkan salat kerana uzur syar'i, kerana tertidur, yang mana diizinkan keadaan-keadaannya dalam kitab-kitab fiqah, dan kerana uzur-uzur syar'i yang mana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqah dan kalam para fuqaha. Dia tinggalkan salat tu kerana dia uzur-uzur yang diberi keringanan ataupun diberi muka sikitlah oleh syarak. Okay? Maka orang seperti ini, dia tidak wajib untuk mengqada secara faur, secara segera. Dia boleh qada bila-bila masa sahaja, dan dia boleh untuk solat sunat, solat tarawih, solat tahajud, solat qiyamul lail. Jadi ada perbezaan dan perincian ini seperti mana difatwakan oleh Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala. Selain daripada itu, ada juga cadangan daripada beberapa individu daripada kalangan intelektual dan ahli ilmu yang kata bulan Ramadan ni tarawih-tarawih lah, nak qada lah tempat lain, kan? Qada lah tempat lain. Kita tak nafikan itu adalah pendapat Al-Imam Ibn Salah dalam kalangan mazhab Syafi'i. Dalam fatwa beliau kata yang aula adalah utamakan tarawih, wa yaqdiha ay yaqdil fawaid aqibaiha. Iaitu selepas tarawih tu dia qada lah salat lain. Salat qada dia tu dia buat selepas tarawih. Tarawih kena tarawih untuk mendapat pahala qiyam Ramadan. Ni pendapat Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala, pendapat mu'tamad mazhab adalah seperti mana yang saya kongsikan tadi daripada fatwa Imam Ar-Ramli. Kalau dia uzur syar'i, dia tinggalkan sembahyang tu ada uzur yang syar'i, maka dia boleh bebas qada bila-bila masa. Dia boleh tarawih dulu, qada nanti. Okey? Kalau dia tinggalkan tanpa uzur syar'i, maka dia mesti utamakan qada dahulu berbanding apa-apa solat sunat yang lain. Bahkan kita ada qaul Imam Az-Zarkashi tadi yang haramkan buat apa-apa solat sunat. Ini tak sah, tak diterima oleh Allah selagi mana ada hutang-hutang solat fardu. Siapa yang kata macam tu? Imam Az-Zarkashi dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi semua ini adalah perkataan para mujtahid, para ulama yang bersendikan dalil daripada kitabullah dan sunnah, hadis-hadis yang sahih. Maka hendaklah kita tahu dan kita faham supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini bukan untuk menyusahkan, ini untuk menjadikan kita umat Islam yang baik dan berdisiplin, mengikuti sunnah dan diridai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.